Loko apa dah ni? Kata janji semalam pagi. Dah, ini bini lah ni. Cuba hang call dah. Abang lah call. Tak pun kita usum lah. Tak payah usung lah. Sekarang ni macam ni lah. Apa kata kita turun pergi rumah dia. Mana tahu kok dia kena gari dengan bini dia. Kan dia tu penakut bini. Boleh juga kita selamatkan dia daripada Kena gari. keganasan. Betul. Jom kita pergi rumah dia. Jom. Oh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Abang hang kau jo. Berbungkus bangkai. Bengkak gusi aku ni, bengkak. Kenapa tu? Aduh, hai. Itu pasalnya kami dah tunggu lama. Rupanya dah bertampal. Itulah pasalnya. Pakai koyok lagi. Soalam koyok stem. Jadi langit-langit terasa tidak ni? Itulah. Pasal ada tak ada dah kebeh dah ni. Banyak tak ada pada ada. Tak tahulah kalau dia tak terasa langit-langit. Pasal kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi projek kita ni projek kita ni ya. Abang, apa yang dibuat kat luar tu? Sudah-sudah dah tu. Asyik nak berborak je. Nanti penampak sebelah kiri pula. Dah rupa werewolf bunyi ya. Masuklah dulu je. Aku dah suruh bini aku buat air. Tak apalah, rasa-rasanya kami pun tadi dah ada Dah air. Dah ada air. Buat remat. Tak apa weh, kita balik dulu lah. Sekolah lah. Jaga diri lah. Jaga diri baik-baik lah, Cor tau. Ni cepat sembuh, Cor nah. Semoga Allah memberkati kamu, Cor. Amin. Sihat selalu ya, Cor. Amin. Ya Rabbil alamin. Kami satu kali dulu tau, Cor. Okey, bye. Okey, jom. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم Lama tak jumpa imam saya 5 tahun kat dalam. Itulah hang pun aku tengok dah elok kan ni. 5 tahun saya kat dalam. Boleh lah nanti sama dengan aku apa tu. Nah, kita duk mengaji Quran apa tu. Itulah saya pun itulah. Saya ni nak belajar dengan tu imam. InsyaAllah. Saya ada kat sini. Saya nak belajar mengaji. Elok kan. Bila ramai-ramai kata lama tak jumpa ni elok lah tu. Kan kita dekat balik kita dengan surau. InsyaAllah. Bila saya ada di sini. Tak apa. Baik. Wah! Mana Pak Kodi? Weh, takat cari Pak Kordi je tak payahlah suara macam peti. Siapa Pak Kordi? Aku pun tak tahu, tapi dia suruh aku potong pagar tu. Wah! Potong macam mana ni? Tengok. Pak, ingat yang besar takut ya?